Okey, 1 minit tentang Turnwash 30. Alang, boleh ke 1 minit? Okey. Turnwash X30 ini antara top model. Aku tak ingat tahun bila, tapi korang Google lah. Turnwash X30. Dia mesti keluar tahun dia dan dia keluar harga dia. Harga dia dekat 10,000 bang. Aku rasa lebih kot. Pasal ini memang antara top model. Okey, dia pakai apa lah ini? Alah, aku pun tak tahulah apa ni. Ini macam bullhorn tu. Dia pakai bullhorn 10 speed macam road bike punya. Yang ni ada 3 speed. Okey, bullhorn. Okey, ini tempos dia. Okey, tengok Okey, ini 405, 406. Oh, macam mana lah aku nak buat 1 minit macam ni. 406. Aku dah lupa dah, biasa tengok 451. Okey, yang ni 406, tayar dia 1.2, tayar Shelby, elok lagi. Okey, brake memang ada daripada kinetik lah. Apa ni? Kinetik. Okey. Okey, brake caliper dia macam ni. Okey, dia punya hub dia memang aku rasa kinetik ni. Okey. Ni pun dari kinetik. Okey, ni alloy. Okey, tengok dia punya memang kemas. Ini pun sangat kemas. Okey, yang ni holo daripada FSA. Tak salah aku ini 53. Okey, tak apa, ini tak penting. Sebab yang penting dia dekat belakang ni. Okey, ini pakai Altegra Altegra 10 speed. Okey, yang ni ada 10 speed, 11, 28. Okey, tambah lagi ada 3. Ini 3. SRAM 3. Dia ada 3 speed internal. Okey, samalah 406 406 1.2 pakai caliper brake macam ni. Okey, ni dia punya core. Mantap lah. Tapi sebab basikal lama kan. Tapi basikal ni akan dijual. Okey, ni antara top model lah. Turn tahun, kalau check balik tak salah aku 2013 ke 2015 macam tu. Ada 30 speed external, internal 3 speed. Bullhorn, apa lagi? Okey, berat dalam bawah daripada 11 kg. Harga buka 4,600. Okey, boleh nego 4,600. Sebuah basikal yang mantap, sangat mantap.